Okey geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel geng. Untuk video kali ni, hari ni aku nak turun Kuala Juru Sport Fishing geng. Ni hari Khamis geng. Macam biasa kalau aku turun hari Khamis, ada ikan tapak geng. Semalam dia lepas 53 ekor. Macam biasa ada ikan siakap putih, ada jenahak, ada siakap merah dan ada GT. Dan kapu 3 ekor, kapu 2 ekor, ada tag. Siapa dapat kapu tu dapat 300 kan. Semoga ada rezeki korang ni kan. Dah lama aku teringin nak dapat strike ikan kapu. Kita cuba nasib kan, semoga ada rezeki lah ni kan. Okay kan, macam biasa, yang baru jumpa channel aku, tekan butang subscribe, like, comment dan share. Yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kan. Okay, ni aku buat intro siap-siap dalam kereta sementara nak sampai kolam. Okay geng, semoga ada rezeki lah ni. Dan ada video untuk tahunan apa. Untuk tahun ni aku tak ada lagi strike. Untuk tahun 2026 ni tak ada lagi strike kat Juru Sport Fishing. Semoga hari ni ada pembukaan lah strike untuk tahun ni. Okay geng, semoga ada rezeki geng. Macam biasa lagi, kita jumpa di kolam. Okay, stay tune. Assalamualaikum. Okey geng, aku dah masuk dalam kolam geng. Okey, macam biasa ni setup aku pakai Sadiq size 2000 mainline 20 LB, keciri, leader aku pakai Berkeley 50. Okey, rock macam biasa kita pakai Venom 817 LB geng. Okey, kita tunggu bunyi siren nanti untuk habis geng. Stay tune geng. Okey geng, siren dah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita pakai ni. Jangan kan. Belakang. Betul ya? Oh, mesti tak ikut jahat. Oh, ya. Belakang. Kerapu. Jangan belakang. Dah. Okey, tu. Nah gitu. Ui, jenah. Ya, jenah ni. Pam naik oi dia. Padu. Lesen oi. Tu dia tu. Aduh, lesen oi. GT tak ambil kau tu. GT tak ambil kau. Depan kau ni. Ada? Ya, kerapu naik dah, kerapu. Ya, tapi tak ada tag ni. Ada cang ni 2 ekor. Hamba kawan 2 orang lagi. Semua naik depan. Jangan lupa letak. Ini letak lah. Ini belakang kipas lah.
Tak nak sekok ni. Ini tepat. Lagi. Oh, lipas ni. Oh, balas. 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 Depan ni. Wih, buang. Dia buang balik. Dia buang. Ini tak payah untuk tunggu lama. Oh. Ya, lo. Dia tunggu ini nak sekal. Rekod. Cua đâu, tầm cua. Người bộ nó cả. Phải la luôn đó. Giờ cọp tệ đó. Còn gì coi. Mau ni. Mau ni. Kanan vô. Cá thôi, bữa nay cá đâu. Oh, bữa nay cá đâu. Đây, saya kat putih. Tak apa. Kuat cá đâu. Oh, okey. Lepas. Kita beli sikit, tak apa. Oi, makan dah. Makan setempat je. Masuk dulu. Kanan. Balas terus lah. Roket lah. GT baru naik. Oh, GT lah. GT. GT. Ya. Dia roket terus. Roket terus. Ya, GT yang. Oh. Hari tu go. Bawa ni dah kapung. Tolong. Saya dah sekok ni tak naik. Tadi awak masuk Oh, roket tu. Roket tu. GT ni GT. Oh, jaga kiri kanan. Kanan. Roket tu. Oh. Dia tak ada. Tak apa boleh kot. Aduh. Okey, masih. Alhamdulillah. Kayak yang pertama untuk pagi ni. Alhamdulillah. Roket, oi.
Belum. Hah? Belum. Sama. Apa lagi 2 ekor. Pak Long depan tu geng. Boleh rapu 2 ekor kat dia. Dua-dua ke betai. Rezeki dia geng. Rezeki. Enjin turun. Enjin nak turun. Enjin nak turun. Semua masuk tu. Lo ni tak masuk. Ha? Lo ni tak ada on. Semua lu pergi kipas tu. Pergi ke sana. Semua lari piano. Lepas pergi lari kita ada. Sudah. Alah. Aduh. Dekat. Bukan dekat. Apa tau? Dekat. 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 Dekat ni. Kita dah apa? Kita dah. Dah tahu. Bukan dekat. Mana orang dekat tu? Belakang pun tak ada. Ha? Belakang tu pun tak ada. Tak apa, boleh kot. Telan tu. Mana? Oh, dah masuk. Aduh. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, yang kedua ni untuk ni. Alhamdulillah. Baru tinggal sini baru. Boleh ya. Hah? Ya. Oh, kakak. Okay. Pandai, cari lesen. Cari lesen. Ya. So, Kena jaga, kena jaga. Ui, kakak. Padu cakap. Okay. Makan dekat lah tu. Ya, okay tu. Cakap nanti. Makan dekat lah. Syok. Jujur. Okey geng, setakat ni je video aku untuk hari ni. Alhamdulillah geng, ada juga rezeki kau ni. Aku strike 2 ekor. Macam abang tengok aku strike GT sekor, sekat putih sekor. Alhamdulillah geng. Tapi lucu juga sekor depan sangkar, sekat kipas tu. Dia ambil betul dia buang balik geng. Dia balas belah ekor lah. Tak ada rezeki tapi syukur Alhamdulillah ada juga rezeki aku. Jadi tu lesen pertama aku lah untuk 2026 untuk tahun ni. Alhamdulillah aku harap hampa enjoy. Ikan hari ni, ikan memang bagi kerjasama banyak buka mulut, tengok belakang naik.
Depan pun naik, tapi belah kanan kolam macam biasa kan, dekat kipas tu ada seorang brother tu pakai belanok. Pagi ni saja 8 ekor 9 ekor dia ambil kan. Tu dah tahu dia tunggu sampai petang. Lagi mesti banyak dia boleh. Dah ni memang belanok dia mau kan kat belah kipas depan tu. Okay, geng. Setakat ni je video aku untuk kali ni. Aku harap apa enjoy. Okay. InsyaAllah ada rezeki umur panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.